Right gang, bagi korang yang tengah mencari set bottom drift guys, nak mainnya heavy guys, dekat tangan aku sekarang ni ada set combo bottom drift Daiwa Seaboard 500J tahun 2026. Hari ni aku buat satu set untuk korang guys. Satu set sekali dengan rod, sekali dengan bateri, sekali dengan tali. So dekat sini aku bagi siap harga sekali guys. Ini Daiwa Seaboard 500J tahun 2026, rod bersama tahun 2026. Jadi setup ni sesuai untuk korang main game bottom drift yang heavy sikit. Kalau korang nak pakai tali yang kasar 60LB, 80LB, 70LB, mesin ni memang sesuai. Jadi ini mesin keluaran terbaru guys, tahun 2026. Apa yang beza dengan yang model-model sebelum ni? Kali ni dia menggunakan engine Max G guys. Dia lebih kurang macam engine G. Kalau korang tengok G400, G300, ya ini Seaboard 500J, cuma tulis 500J saja tapi dia menggunakan engine Max G. So untuk ratio dia 381 guys. Berat dia 750 gram, berdrag 23 kg, ball bearing 16 biji. So dekat sini ini feature-features dia. Yang special untuk 500J Seaboard tahun 2026 ni, dia boleh menggunakan remote guys. Tapi dalam set ni kita tak ada bagi remote. Kalau korang nak remote kena add on. So dekat sini mesin ni memang sedap guys. Yang paling bestnya dia punya JOG power lever dia kali ni lebih lembut. Kalau korang tengok aku test mesin ni, memang sedap guys. So dekat sini apa yang beza dengan sebelum ni, tension dia belah kiri. Lebih senang korang nak adjust, tak adalah belaga dengan star drag. So color dia pun lawa lah. Combination dengan rod Yamato Samurai BJ ni memang cun. So untuk rod pula guys, rod ni panjang dia 6 kaki 3 guys. 6 kaki 3 korang nak pegang boleh, nak parking pun boleh. Sebab kita sediakan aluminium gimbal. Kalau sebelum ni average lah rod yang macam ni, bottom drift, diorang bagi plastik gimbal guys. Tapi kita bagi aluminium. So design ni korang boleh tengok memang cun guys. Cincin dia pun menggunakan Fuji SIC. 5 kali ganda lagi mahal daripada Fuji biasa, 5 kali ganda lagi tahan daripada Fuji biasa. So untuk color dia, design dia korang boleh tengok memang lawa guys. So cincin dia kita menggunakan 2 kaki Fuji SIC 2 kaki lebih mahal. So rod ni berat dia cuma 300 gram saja. Lepas tu kalau PE dia PE 38. Untuk batu dia guys, dia boleh support 200 gram hingga 1,5 kilo. Dan kalau korang buat main jig, dia boleh tahan 100 gram hingga 500 gram. Section one piece power guys. Rod ni kalau kau nak tengok record sebelum ni, dia boleh tarik GT 24 kilo. Itu record sebelum ni dekat Luconia. So itu rod. Untuk tali pula guys, tali kita akan bagi Yamato Daiwa Sulam 60LB sebanyak 400 meter. So untuk 60LB dan meter 038, untuk tali Yamato ni ikan bawah 60 kilo memang tak ada masalah untuk korang tarik. Specialnya tali Yamato ni lembut. Nampak ni, macam korang pegang rambut guys. Tali lembut, sensitivity dia memang sangat tinggi. So itu tali. Dan last sekali bateri. Untuk set ni kita akan bagi bateri 7000 mAh. Ketahanan dia 48 jam untuk korang main bottom. So kalau korang beli, korang bukan dapat macam ni je. Korang dapat kabel, lepas tu korang dapat bag silikon ataupun waterproof bag. Dan korang akan dapat sekali dengan bag untuk ikat dekat rod guys. Itu specialnya kalau korang beli bateri Yamato. So satu set ni harga dia aku letak dekat sini 4K full set guys. Kalau korang berminat dengan set combo bottom drift Daiwa Seaboard 500J terbaru tahun 2026, korang screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle and Aquarium Kelang. Alamat aku daftar dekat atas. Berminat korang DM je. 中恐龙，中恐龙。不进啊，我摇他一声还是进了。来这，往边走。哇，歪歪，good。That's up on the road 啊。来，来。弟弟啊！哦。